Sebab dulu kawan-kawan aku Egypt pun cakap, alah kau dah mimpi je boleh beli. Kalau aku, ada orang bagi tahu aku masa rumah aku sini hari macam nak hujan tapi tak hujan lagi lah. Aduh. Off. Oi, nice. Anik baru umur 19 dah pakai ZX. Mantap lah benda ni. Alright, test mic 1, 2, 3. Assalamualaikum, welcome back to my channel Senpai. So hari ni aku ada kat Edison Muda sekarang. Baru lepas settle campaign untuk minyak hitam Petron. Agak menarik campaign dia. Korang beli minyak hitam, korang berpeluang untuk menang macam hadiah ataupun cashback lah, daripada RM1 sampai ke RM1000. Aku dapat RM10 tadi. Untuk video aku hari ni sponsor oleh Rabbit & Wheels. Kau tahu jaket baru doang, memang nampak handsome. Nampak tak? Aku tak sure nampak ke tak, tapi inilah dia. Aku menggunakan kamera yang terbaru daripada, bukan terbaru sebenarnya, tapi kamera yang baru aku dapat daripada Insta360. So thank you so much Insta360 sebab sponsor untuk video kali ni. So hari ni aku menggunakan mic daripada Insta360, GPS built-in mic kat sini, bersarungkan dengan Ace Pro 2 Edition Mark Marquez. Dia sama je, spek lebih kurang je, tapi dia ada boost sikit lah. Dia ada enhancement daripada segi AI, dan dia punya design ada DNA Mark Marquez lah, dengan colour merah. Dan yang paling best sekali, aku suka sangat dengan animation dia sebenarnya. Sekejap, kalau boleh aku tunjuk kau animation dia macam mana ni nak tunjuk animation dia. Gigih betul aku bawa keluar kamera aku tadi, sebab aku nak record, nak tunjuk korang sebab apa aku suka Ace Pro 2 Mark Marquez punya edition ni 93. Nampak? Turn off. Aku tak. Oi, nice. Officially collab Insta360 dengan Mark Marquez. Tu aku suka pasal Ace Pro 2 yang baru ni. YouTuber. Ada ZX tak? ZX25. Saya on pun tak ada hal kalau just nak bunyi kan. Jumpa owner ZX sebenarnya. Ni owner ZX. Mantap Oi, mantap lah. Subscribe tu. Tengok sikit. Oi, subscribe. Mantap, mantap. So kau memang betul-betul santuy yang sebenar. Mantap. Jadi kau tengok first video racun aku yang aku tukar exhaust lah. Kau memang mantap lah. Bagus lah, aku suka orang macam kau. Anik baru umur 19 dah pakai ZX. Memang mantap lah benda ni. Kau nak bunyi exhaust Nak payung bunyi exhaust. Okay, aku dah ada X. Ni Anip. Say hi to YouTube. Hai. Okay, aku letak muka kau kat YouTube Bawa pun tak percaya dapat beli. Kira kau betul-betul hasil lah, sebab minat lah. Kau itu nangis betul loh. Ya Allah, kau ni lain macam sampai nangis. Ingat tak dapat beli sebab dulu kawan-kawan aku Egypt pun cakap, alah kau dah mimpi je boleh beli. Kalau balik pun bila ada dulu. Oi. Saya cakap, ya saya belajar. Tapi tentu saya cakap tak nak beli motor. Dah ada motor, dah beli. Sama je lah. Kau tu nanti. muda lagi tu, pergi belajar. Rugi lah. Zaman sekarang memang lagi mencabar, orang kata. Rugi lah, bagi aku rugi sebab kau muda lagi. So nak tak nak baik kau sama belajar, at least lah diploma dulu. Sampai diploma dan kau nak kerja lah. Sebab kau motor pun ada. Sebab kau sekarang tak nampak. Tapi bila kau besar nanti, baru kau nampak betapa pentingnya. Bila kau belajar, kau punya otak akan perah. Bila perah, dia akan berkembang lagi lah. So benda tu yang penting, yang kau akan guna bila kau dah masuk umur macam aku ke apa aja. Kan, adik tu nak sambung kat luar negara. Oh, man. Dia kalau target, dia target. Kira kau ni loaded juga lah. Macam kesian lah. Mengaku. Mantap, aku suka orang macam kau ni. Sendiri tak apa. Dia macam kalau benda dia family ni macam mana? Tak apa. Mak bapak ni nak tengok anak dia jadi orang berguna je. Belajar dalam negara ke, belajar dalam luar negara ke, as long as kau berbakti kepada ibu kau, family kau, negara kan. Jangan sia-siakan umur kau. Aku cakap terang lah. Kalau aku, ada orang bagi tahu aku masa rumah aku sini, aku akan belajar betul-betul. Mungkin sekarang kau tak nampak lagi, tapi nanti one day, lagi 10 tahun, kau akan faham. Dia sekarang kau tak akan faham, tapi nanti kau akan faham. Okay ni, bergerak dulu. Papa Roger, ingat bawa motor jangan berempit sangat. Nak keluar simpan bagi signal. Nak keluar simpan bagi signal. Jangan sorok sangat. Elok motor. Okay, gerak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kau tengok footage tadi mungkin tak nice lah sebab aku punya lean angle tadi tak betul. So ni aku baru adjust sikit dia punya lean angle. So agak mendongak ke depan sikit. Dan kita tengok macam ni lah. So sebenarnya ni lah first time aku pakai kamera Ace Pro 2. Setting dia memang semua full auto. Aku shoot 8K 30fps. Color pun memang aku pakai color Leica punya original color. Lighting memang cantik, cloudy macam tu.
Tak ada terang sangat, tak ada malap sangat. Memang hari macam nak hujan tapi tak hujan lagi lah. Overall inilah footage 8K 30fps fully auto daripada Insta360 Ace Pro 2. Aku nak kena tukar lean angle dekat helmet aku ni sebab Chin Mount tadi agak ke bawah, so aku nak kena dongakkan sikit. Aduh, paksa pakai mic daripada GPS mic lagi. Bawa external mic daripada Zoom tu, tapi aku lupa bawa dia punya lavalier mic lah. Siut lah. Aku harap korang dengar lah dia punya mic Kalau aku tak dengar memang nasib aku lah. So aku banyak je record tapi tak boleh guna footage tu sebab audio barai. Harapnya motovlog hari ni berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go boys. Bismillah. Woohoo. Lama tak lalu Laksa ni. Dulu hari-hari lah lalu sebab aku duduk Syalam. Whoop. Kerana dia punya wind noise aku tak sure lah macam mana. And aku harap dia punya, dan aku harap aku punya Chin Mount punya angle ni nice lah untuk nampak cockpit dan juga vision kat depan ni dengan jelas. Setelah sekian lama tak masuk Laksa, hari ni kita masuk Laksa. So bila pakai kamera Mark Marquez ni, Of course lah kena bawa laju kan. Dia motor tak laju, tapi dia jiwa, asalkan jiwa tu jiwa kelajuan. Tak apa, kita ikut je jalan motor. Sebab depan tu nanti boleh ikut jalan besar balik. Oh lama baik tak lalu sini. Depan tu kan ada macam depan ni, dekat depan lagi. Oh depan satu lagi. Dia macam ada satu tasik yang besar penuh dengan kapal-kapal layar. Make a U-turn pula. Kau nak pergi mana? Tadi tak jalan motor ke? Jalan motor je ni. Jangan asal aku U-turn Mat. Boleh. Dulu sini selalu roadblock lah. Sebab tu aku jarang ikut jalan besar. Dulu pun ikut jalan motor je naik kerja kan. So korang rasa macam mana footage standard auto, fully auto daripada Ace Pro 2 yang terbaru ni? Oh wah, ngamsoi ke tak ngamsoi? Cuba korang komen kat bawah. Setahu aku Ace Pro ni memang dah dikenali dengan color profile ataupun color science yang cantik lah. Sebab dia ada collaboration dengan Leica. Leica ni siapa kita tak kenal kan. Budak fotografi, budak videografi. Dia famous lah among fotografer lah sebenarnya. Sebab gambar dia menghasilkan color yang memang cantik lah. Oh, drone. Lama baik tak buat. Depan ni boleh keluar. Depan ni boleh keluar straight je. Kita pancung sini. Sebab kalau nak ikut jalan motor panjang, lenguh weh. Sebab dia banyak sangat masuk belok. Buang masa. Kalau tak ni kan straight je sampai. Oh lama cuaca memang sangat baik lah. Layan. Lama kita dapat bawa saya ke sini. Aku rasa dah dekat 2-3 minggu aku tak bawa saya ke sini. Ini hari baru aku dapat bawa keluar. Dulu sini selalu iklan iPhone. Sekarang tak ada iPhone, tak mampu bayar lah. Alamak, kereta ni pun main phone ke? Aduh sakit betul hidung aku ni, penyek sebelah lah. Dah macam Azmi lah. Dah tengah hari pun dia tak bahang, dia tak panas. Dia macam nak hujan pun tadi, tapi tak hujan-hujan. Okey lah, aku punya footage ni aku tak sure lah ngam ke tak ngam footage ni. Sebab aku baru first time guna Ace Pro ni. Selama ni aku pakai DJI je. So dia punya angle tu pun dah lari lah. Sebab dia punya FOV berbeza kak. Teringat bersama-sama baru-baru beli ZX kan kat sini.
Lalu hari polis. Polis kena tunjuk contoh yang baik kena ikut situ. Oh, bunyi pergi dulu ni. Sedap betul lah punya Shimura ni. Steam. Walau jauh mana ku tetap. Terima kasih ya Allah kerana memudahkan urusanku. Wah, kita sini lain macam Gila nak belajar membalap ni. Nak belajar membalap dengan Wan Palam, kru Palam. Oi, dia itu memang handsome tu gambar dia aku tengok. Bukan dia, okey lah, dia handsome lah. Tapi aku taklah FOMO Aku taklah FOMO pula. Aku bukanlah homo. Tapi dia memang handsome lah gambar dia. Aku jealous saya tengok gambar dia baring tu. Member tu lah tinggi kan. Memang lagi lah seronok tengok dia membaring. Mic korang dengar bunyi angin ke tak, tapi aku harap tak dengar lah. Aku dah pakai wind muff lah, so harapnya tak ada apa-apa lah yang akan mengganggu suara untuk korang dengar. Alright guys, aku rasa sampai sini je video kali ni. Aku harap korang enjoy. Dan kalau korang enjoy macam biasalah, make sure korang tekan like, share video ni dekat member korang, racun dia pula. So macam mana, apa pendapat korang pasal kamera yang terbaru yang aku tengah guna sekarang daripada Insta360S Pro 2. So, till next time guys, ride safe as always and ciao.